juta. Dia bagi tak? Yang seorang dapat, adik-beradik ni, seorang dapat 25,000, seorang dapat 20,000, seorang dapat 18, seorang dapat 27, seorang dapat 16, macam tu lah. Jadi apa soalan nak tanya kalau dia bagi-bagi macam tu? Tak sama rata lah. Kenapa tak sama kan? Kenapa tanya? Kenapa tak sama? Sebab sebenarnya saya dah tolak siap dah hutang dia orang kat saya. Betul. Saya dah agak dah Rupanya kira bagus lah. Tolak hutang dapat. Kau settle semua kan? Settle lah, ambil lah. Jadi semua dapat, semua cakap terima kasih. Tetapi bila selang beberapa ketika, tiba-tiba salah seorang tu cakap, duit dah habis. Cakap, sepatutnya duit tu dia kena bagi sama rata dengan kita. Habis mula ada dah satu. Jadi akhirnya daripada 8 beradik ni atau 7 beradik ni, selain daripada dia, yang lain semua berpakat filekan ke mahkamah, tuntut untuk bagi sama rata. Bawa ke mahkamah. Okey. 2 tahun tu naik mahkamah. Allah. Akhirnya hakim putuskan dia nak bagi untung. Maknanya tu saya ringkaskan lah putusan hakim tu. Kalau ikut hakim, maknanya permohonan yang 6 orang 7 orang tadi kepada adik yang seorang ni ditolak dengan kos. Sebab dia dari segi torrent system undang-undang tanah ni, kanun tanah negara di Malaysia ni, dia mira prinsipal ni, nama siapa yang appear kat grant tu dia lah punya. Dia ada hak kat tanah tu. Sekarang dia dah jual, dia dah tukar nama dia dah jual. Kalau dia nak bagi boleh, dia tak nak bagikan kau pun tu hak dia. Betul. Tak boleh buat apa. Itu je. Jadi lepas tu hakim pun tolak. Memanglah dapat tolak, tetapi natijah dia, untuk makluman semua yang dengar ni, sampai ke hari ni hubungan adik-beradik tak baik. Habis. Faham. Itu risau. Pasal duit itu Tak berbaloi. Hanya sebab tak boleh, betul. Jadi macam tak ni lah. Yalah, tak best lah. Betul. Jadi macam tu lah. Sebenarnya tu yang kadang-kadang bab buruh niaga kita, orang Melayu ni lah. Kan. Kadang bila buruh niaga